Dia cerita harta tu. Sebab tu dia makan duit anak yatim. Dia cerita kepada harta lah. Dia sayang ke harta lah. Sebab tu lah dia tak menggalakkan orang ni makan kepada orang miskin. Dia cinta kepada harta lah. Dia sayang kepada harta lah. Sebab tu lah dia ni pergi makan harta faraid, harta pusaka. Dia capuk lah. Kalau kita ni ada perangai lagu ni, maka perangai kita ni, minta maaf Ustaz sebut dah. Hati kita serupa dengan hati Firaun. Hati kita serupa dengan kaum Ad. Hati kita serupa dengan kaum Samud. Tapi kalau hati kita, Tuhan wari dengan hayat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kalau hati kita ni nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang nak cari redha Tuhan, dia tak akan sayang kepada harta. Dia akan memuliakan anak yatim. Lebih-lebih lagi nak masuk bulan Muharram, lebih-lebih lagi pada hari 10 Muharram, dia akan mikirlah ke mana aku nak memuliakan anak yatim. Masuknya satu Muharram ni, aku akan ngejah juga biar ajak orang ni buat kebaikan supaya sedekah kepada orang, supaya ajak bagi makan kepada orang miskin. Nak masuk Muharram ni juga, aku akan baiki hati aku. Supaya ingat empat perkara. Apabila matinya seseorang itu, lebih lagi ayah kita, mak kita, mula-mula kena sesah jenazah dia dulu. Lepas selesai jenazah dia tu pula, sesahlah bak wasiat dia. Sesah hutang-hutang dia. Nak sesah faraid dia. Mana kita gabung belaka, kita akan jadi Muharram yang terbaik. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, baca dengan mata. Kemudian baca dengan akal. Ustaz tunjuk tadi. Lagu mana Tuhan susun ayat Quran 17 sampai 20. Baca Quran dengan akal. Kemudian lah ni nak baca Quran dengan hati pula. Nak dapat hidayah. Nak dapat hidayah kat kita kena tengok emak. Aku lesar dah kau baksa kau. Aku lesar dah kau nak memuliakan anak yatim. Aku lesar dah kau nak ajak orang ni sama-sama beri makan kepada orang miskin. Quran ngaji waraga kat buat. Agak apa kita belajar ni?